Korang nak tahu rahsia untuk cepat naik level 4 ni, dia ada rahsia dan juga tip tau. Dalam ni aku nak kongsikan apa yang aku buat level 4 ni lebih kurang dalam 2 minggu. Lebih kurang. Okay, lebih kurang dalam 2 minggu. Sebab aku start dekat level 3 tu dah hampir 4 bulan. Okay, lepas tu aku tukar gaya hidup, tukar cara post video, cara setting apa, aku tukar. Dalam 2 minggu aku dah naik level 4. Okay, apa yang aku buat? Settle masalah ni. Okay, aku cerita dulu. Pertama sekali kau kena buat video 4 video sehari. Minimum lah, minimum 4 video sehari. Okay, iaitu secara konsisten. Mungkin kalau korang pernah dengar, konsisten tu dah ramai orang cakap, tapi korang tak tahu konsisten tu apa. Mungkin satu hari post 4 video. Betul. Cuma apa yang kurang? Apa yang korang tak tahu knowledge pasal tu? Korang kena post video mengikut jam. Contoh macam kalau korang tengok dekat sini pukul 9. Nampak? Okay, lepas tu pukul 1, pukul 12, pukul 10, pukul 9, pukul 1, 12, 11, 9. Okay, nampak? So aku start daripada pukul 9 sampai pukul 1 je aku post. Okay, lain-lain daripada tu aku tak post pun. Okay. So korang kena konsisten jam, bukan konsisten video. Video boleh. Video kalau korang buat 4-4 lah. Kalau korang buat satu video pun boleh, tak ada masalah. Macam isteri aku dia buat satu video sehari, tapi still dapat sale. Okay, sekarang dah level 3. Level 3 satu video sehari dengan tak sampai 1 bulan dah capai level 3. Okay, so dia nak konsisten jam sebenarnya, bukan konsisten video tu betul, tapi yang paling betulnya jam. Kalau korang boleh buat 4 video sehari, betulkan jam tu. Kalau pukul 9, pukul 9 je. Pukul 10, pukul 10 je. Itu yang aku buat lah. Apa yang berlaku dekat channel aku ni. Sebab aku punya channel tak adalah famous macam orang lain. Kalau korang tengok dekat situ, view aku ada 67, okay, 67, 73, 22. Nampak? View aku tak banyak guys. Walaupun video aku tu dah lama pun, still ada lagi nampak 52, 128. Okay, nampak 54. Video aku tak FYP. Jarang lah FYP. Ni video lama ni, sebab tu dia FYP kan. Tapi still ada lagi 18, 16. Nampak? Video aku still lagi tidak FYP. Tapi aku dapat naikkan aku punya commercial lah dekat TikTok ni. Okay, nak tahu kenapa video aku tak FYP? Korang boleh komen dekat bawah, nanti aku buat video yang lain. Sebab ada sebab dia. Sebab apa aku punya video ni tak naik ataupun tak FYP, view aku kurang. Dia ada sebab. Nanti aku cerita. Okay, setakat ni faham kalau korang nak naikkan level 4, apa cara dia. Okay, kalau korang berminat, boleh tekan button subscribe, like dan juga share. Aku akan kongsikan banyak lagi video yang menarik untuk korang.